Walaupun mereka ini tidak menerima Al-Quran dan mereka ini tidak melalui semua proses-proses tasawur seperti kita, tapi mereka ada satu fikiran yang kalau Allah bagi mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka jadi umat yang sempurna. Kita dah lalu dah diri kita tuan-tuan latih puasa, kita lalu diri kita latih bayar zakat, kita latih diri kita betul-betul jaga hati kita. Kononnya kita ni menjaga hati. Jadi kita ni terpelihara lah. Tapi bila kita terpelihara tuan-tuan, kita terpelihara daripada menjarakkan diri kita daripada berbuat benda-benda yang berdosa. Tapi kita tak pandai mendekatkan diri kita pada benda buat pahala. Kecuali pergi masjid dapat 27 pahala, kita buat dubat. Tapi kita hanya hidup dalam tafsir bahawa menjadi orang Muslim yang mulia tu hanya dalam tafsiran yang sedemikian sempit. Last sekali bila berlaku cabaran besar ke atas Islam, orang Islam dibunuh, orang Islam dibiarkan lapar, kita jadi lambat nak. Bezanya orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam ni kalau banyak melakukan kesilapan sekalipun, tapi di akhirat besok mereka masih lagi layak dibicarakan di hadapan Allah. Kerana mereka ni menyembah Allah dan mereka ni penganut agama Islam di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walau macam mana pun, mereka akan dibicarakan dahulu sebelum dimasukkan syurga. Setelah menyayani hukuman di dalam neraka berpuluh-puluh tahun, akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga selama-lamanya. Ini adalah janji Allah dan Rasul kita. Tetapi lemahnya bagi golongan bukan Islam ataupun golongan kafir, walaupun mereka ni begitu baik, begitu prihatin sekali berbanding pada orang Islam yang kita cakap sama ni, tapi mereka tu bukan duduk dalam agama Islam. Akhirnya sia-sia saja amalan mereka. Mereka akan terus dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi saya nak beritahu, kalau kita bersama-sama dengan mereka di dalam tu, kita jalankanlah ibadah kita, menasihati mereka, menerangkan mereka atas kebaikan yang mereka buat ni memang melebihi daripada kita. Tapi mereka tidak layak dibicarakan di hadapan Allah besok, kerana mereka tidak menyembah Allah ataupun menjadi agama Islam sebagai agama rasminya. Akhirnya mereka akan mendapat sia-sia saja. Jadi kalau kita bercakap begini seolah-olah mereka ni lebih bagus daripada kita, silap-silap boleh lari akidah kita ni. Orang mengatakan, oh dia boleh mengatakan yang mana kita ni lebih menghormati agama mereka yang bukan Islam berbanding kita ni orang Islam. Sepatutnya kita menerangkan perkara yang sebenarnya. Ibaratkan surah wal asr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah suruh kita berpesan-pesan kebenaran dengan penuh kesabaran. Bukan kita condemn balik ke Malaysia ni, mengatakan orang bukan Islam macam ni. Tak perlu kita nak beritahu kepada orang Islam, kerana mereka dah tahu dah apa yang sepatut mereka lakukan. Sebaliknya kita terangkan kepada mereka yang bukan Islam ni, yang mana kebaikan mereka ni sia-sia disebabkan kita sayangkan dia, kita nasihatkan dia. Peluklah agama Islam supaya kebaikan mereka dibalas dengan kebaikan selama-lamanya di akhirat kelak. Assalamualaikum. Kesimpulan daripada apa yang saya katakan ini, saya berdoa kepada Allah SWT, kepada seluruh makhluk ciptaannya, sama ada yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, semoga mendapat hidayah daripada Allah SWT. Semoga kita semua duduk di syurga selama-lamanya, insya-Allah.